Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan guru yang dihormati dan rakan-rakan yang saya kasihi. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Generasi Madani Harapan Negara. Hadirin sekalian, Malaysia Madani bukan sekadar slogan. Ia adalah sebuah gagasan berjiwa besar yang diperkenalkan oleh pemimpin negara untuk membina sebuah bangsa yang seimbang dari sudut rohani, jasmani dan intelektual. Madani membawa 6 nilai utama iaitu kemampanan, kesejahteraan, hormat, keyakinan, ihsan dan inovasi. Sebagai murid sekolah rendah, apakah peranan kita dalam membentuk Malaysia Madani? Nilai yang pertama iaitu kemampanan. Kemampanan bermaksud menjaga alam sekitar untuk generasi masa depan. Kita boleh mulakan dengan tidak membuang sampah merata-rata, menanam pokok dan mengitar semula. Alam sekitar yang bersih mencerminkan masyarakat yang bertamadun. Nilai kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan bukan hanya tentang kesihatan fizikal, tetapi juga emosi dan sosial. Kita boleh mewujudkan suasana sekolah yang harmoni dan saling membantu, menghormati guru dan rakan, serta mengamalkan budaya tolong-menolong. Nilai ketiga, hormat. Rakan-rakan sekalian, hormat adalah asas kepada perpaduan. Hormat pada guru, ibu bapa, rakan yang berbeza bangsa dan agama menjadikan kita rakyat yang berjiwa besar dan berbudi pekerti. Keempat, keyakinan. Keyakinan membina keberanian untuk mencuba. Murid yang yakin tidak takut gagal, malah menjadikan kegagalan sebagai pelajaran. Dengan keyakinan, kita mampu berdiri di pentas ini, berucap dan bermimpin. Kelima, ihsan. Ihsan ialah berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Senyum kepada rakan, tolong angkat buku guru dan bantu rakannya dalam kesusahan. Inilah contoh amalan ihsan yang mudah tetapi memberi kesan besar. Keenam, inovasi. Kita hidup dalam dunia teknologi. Inovasi bukan hanya mencipta alat canggih tetapi juga menyelesaikan masalah dengan cara baharu. Jadilah murid yang kreatif, bukan hanya ikut jalan lama tetapi mencipta jalan baharu. Hadirin yang dihormati, jika semua nilai madani ini disemas sejak kecil, maka kita akan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai yang dibawa oleh generasi madani menjadi asas dalam mendidik generasi ke arah pembentukan negara yang progresif dan bermoral. Generasi madani yang beretika dan berakhlak tinggi mampu mewujudkan masyarakat yang aman, saling menghormati dan bersatu padu. Dengan ini, kita dapat mengurangkan isu sosial seperti kes jenayah, buli dan rasuah. Selain itu, generasi madani juga dapat membantu negara menjana kemajuan ekonomi negara. Individu yang berpendidikan dan berinovasi menyumbang kepada pembangunan ekonomi melalui keusahawanan, teknologi dan produktiviti tinggi. Dengan itu, kadar pengangguran dapat dikurangkan dan kita mampu melahirkan tenaga kerja yang berkualiti. Generasi madani juga dapat melestarikan perpaduan kaum dan dapat menjamin keharmonian antara kaum dapat dikekalkan. Sikap harmoni kepelbagaian budaya dan agama serta menolak sikap ekstremisme yang ditanam dalam diri anak-anak mewujudkan suasana yang harmoni sangat penting untuk kestabilan politik dan sosial. Hadirin sekalian, generasi madani adalah aset negara yang paling penting. Mereka bukan sahaja berperanan dalam memacu pembangunan fizikal, malah penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang adil, makmur dan berteruskan nilai murni. Oleh itu, pelaburan dalam pendidikan dan pembangunan sosial amat penting untuk melahirkan generasi seperti ini. Sebelum saya undur diri, izinkan saya tinggalkan satu rangkap pantun. Malaysia Madani, cita dicapai, bermula dari hati dan jiwa. Kita generasi pelapis negara, bersama melangkah menuju jaya. Sekian, terima kasih.